Kita nak bercerita berkaitan dengan perjuangan dan perjanjian tuntut kemenangan. Dan kita akan cuba kaitkan dengan apa yang berlaku pada saat ini berkaitan dengan aktivis kita Sumut Flotilla, supaya kita boleh dapat gambaran juga apa yang berlaku hari ini juga termasuk dalam kategori yang pernah juga berlaku di zaman Nabi SAW untuk mendapatkan kemenangan. Sebab itu hari ini kita nak kaitkan sirah dengan apa yang ada di zaman kita hari ini. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Azlan Shah Nabis Khan, CEO Arba Foundation. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Apa khabar sihat? Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat? Alhamdulillah baik. Ustaz hari ini berkod Ustaz Ustaz cakap hari ini boleh pakai kod sama-sama. Topik berat dan diplomatik, so kena. Masya Allah, baju dah sama biru dah Ustaz. Cuma tak ada kod je hari ini. Tapi itu yang penting, semangat. Macam mana kita tengok tadi, kita paparkan kepada anda semangat mereka, rakyat Malaysia di airport KLIA. Begitu juga semangat yang perlu ada pada tentuan hari ini supaya kita boleh dengar cerita ini, apa yang kita akan kaitkan zaman hari ini supaya kita boleh mendapat kemenangan. Kemenangan pasti ada. Cuma kita tak tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kemenangan itu supaya mudah-mudahan kita juga dapat menyaksikan kemenangan Islam satu hari nanti, insya-Allah. Ustaz, kita memang semangat betul ni. Memang daripada semalam semangat tu membawa kepada hari ini. Saya rasa petang ni pun orang dah mula berkumpul di Axiata Arena, dan juga kita nakkan semangat itu berterusan walaupun dah tidak ada lagi perkara-perkara yang kita bincangkan. Semangat itu masih lagi berterusan untuk kita nak bawakan misi untuk membebaskan Palestin yang utama itu. Tapi sebelum kita nak bincang berkaitan dengan perjuangan dan perjanjian tuntut kemenangan ini, Ustaz, seperti biasa di TV Al Jelas satu hari satu ayat kita akan bincangkan untuk kaitkan dengan tajuk kita, iaitulah pada surah Al-Fatah ayat yang ke-27. Kepada anda yang sedang menonton juga boleh buka Al-Quran pada muka surat yang ke-514. Al-Quran muka surat 514 pada surah Al-Fath ayat yang ke-27. Sekali lagi surah Al-Fatah ayat yang ke-27. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminin آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahawa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya-Allah pada masa yang ditentukannya, dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan memendekkannya, dan kamu tidak berasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu dia telah mendekatkan kemenangan. Surah Al-Fatah ayat yang ke-27. Ustaz, mungkin ini juga satu ayat yang boleh memberikan inspirasi kepada kita dan terus semangat untuk menjadikan diri kita ini sentiasa menyokong saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Palestin. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Izmir. Alhamdulillah, sama-sama kita ikhlaskan niat kita pagi ini. Semoga keikhlasan kita ini mendapat ganjaran sama dengan orang-orang yang berfikir dan berusaha untuk membebaskan Palestin daripada cengkaman penjajah dan juga perbuatan golongan-golongan yang zalim yang turut didukung oleh semua yang zalim. Kita doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan mereka semua dengan kadar yang paling segera. Dan alhamdulillah, dalam suasana semasa hari ini dengan apa yang berlaku, kita tidak lupa kepada saudara mara kita di Gaza. Walaupun kita gembira, kita bersyukur para aktivis selamat pulang tiba di KLIA, khususnya daripada Malaysia, dan kita doakan yang masih dalam tahanan dibebaskan. Tapi kita juga tidak lupa tentunya anak-anak yang masih dalam kelaparan, anak-anak yang masih tersepit di bawah rentuhan, ibu-ibu yang masih menangis kehilangan suami dan anak-anak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala segerakan kemenangan untuk mereka. Jadi bila kita lihat dalam sirah Nabi SAW, sirah Nabi adalah satu lautan yang kita boleh teroka dan kita menemukan banyak petunjuk dan pedoman untuk hadapi apa saja situasi dalam kehidupan kita sehari-harian. Dan hari ini kita melihat satu surah, surah Al-Fath, yang mana surah diturunkan. Surah ni surah Madaniyah, surah maksudnya surah selepas Nabi hijrah di Madinah, tapi dia tidak turun di Madinah. Dia turun di satu tempat antara Mekah dan Madinah. Dan di sebalik itu ada kisah yang begitu panjang, bahkan seluruh surah ini menceritakan perihal yang berlaku dalam proses itu. Satu proses rundingan, satu proses usaha Nabi SAW mendapatkan keamanan, genjatan senjata, ceasefire, dan juga breaking the siege ataupun kepungan ataupun kuasa, dominasi kepungan kuasa Quraisy yang ada di Jazirah Arab pada ketika itu. Jadi semalam saya berfikir macam mana kita nak ringkaskan satu topik yang berat, kerana ini saya yakin siapa pun yang belajar sirah
selagi dia tak faham chapter Hudaibiyah, dia tidak akan memahami mana-mana bahagian dalam sirah dengan baik. So kalau kita boleh bagi satu gambaran besar dulu sebelum kita zoom in, sebab kalau kita lihat surah ni adalah surah soal strategi. Strategi yang digabungkan dengan keyakinan mutlak kemenangan pasti akan hadir di depan. So hari ini perasaan kita mungkin melihat aktivis kita pulang, kita sedih. Barangan, makanan, ubat-ubatan tidak sampai. Dan tentunya ia dirampas dan kelaparan terus berlanjutan, dan ini membuat kita rasa lemah semangat. Ada orang-orang yang menghubungi saya bagi tahu saya rasa nak mengakhiri hayat saya nak bunuh diri dan sebagainya kerana terlalu tertekan dengan situasi. Dan itu juga bila kita lihat Nabi SAW dalam sirah ini juga kita akan lihat ada satu episod, satu-satunya babak dalam sirah, para sahabat kecewa, patah hati, remuk emosi. Nabi bagi arahan ulang 3 kali pun para sahabat tidak bangkit dan melaksanakan arahan tersebut. So kita boleh lihat sisi emosi yang mungkin kita boleh rasa sipi-sipi bagaimana perasaan tersebut. Cuma strategi Nabi SAW di dalam sirah ni, kalau kita lihat, kalau kita zoom out kan, kalau kita tengok gambar, kita zoom out, secara overall kita akan nampak semua perjalanan sirah Nabi SAW itu penuh dengan strategi. Kalau kita zoom in, pergi kepada setiap event yang berlaku, kita juga akan nampak setiap satu itu ada strategi. Setiap perkataan yang Nabi pilih, orang yang Nabi pilih, masa yang Nabi pilih, tempat yang Nabi pilih, pakaian yang Nabi pilih. Seolah-olah Nabi plan dengan kemas, teliti, perfect, supaya dari sudut kita, usaha kita mesti to the best. Kemudian baru kita berserah kepada Allah SWT. So tu sebahagian orang keliru bagi tahu, oh kita doa saja, kita tak perlu buat apa semua. Kalau kita baca sirah, kita akan tahu itu statement yang paling jauh daripada hakikat sirah. Sirah adalah Nabi meletakkan semua usaha ke tahap maksimum, kemudian berharap. So ada satu surah yang turun di Mekah pada awal-awal fasa Nabi SAW. Sebelum kita masuk surah Al-Fatih, sebab surah tu akan bagi konteks kepada kita. Okey, boleh Ustaz. So surah tu, waktu Nabi SAW masih di awal, seolah-olah surah tu memberikan Nabi satu maklumat tentang ini adalah blueprint strategi macam mana Quraisy berkuasa di rantau ini. So hari ini kita nak faham Palestin, penjajah Israel, pendukung-pendukungnya Amerika dan lain-lain ini, kita kena faham apa sebenarnya yang berlaku paling kurang 100 tahun ke belakang ni. Kalaupun tidak sampai ke zaman Umar, zaman Salahuddin dan lain-lain. Kita mesti faham bagaimana hari ini tanah Palestin telah dirampas dan diduduki secara haram oleh Israel, dan kenapa dunia secara holistik, kuasa-kuasa besar mendukung selama ni. So, kalau kita tak faham, kita akan terpekik terlolong, tak tahu hujung pangkal. So penting surah surah pun nama surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. So ada dua elemen dalam elemen ini, dalam surah ini. Quraisy ni dia berkuasa kerana dua faktor. Satu adalah perjanjian-perjanjian trade dia. Trade agreement dia, rihlata syita'i was-saif. Perjalanan ekonomi. Yang kedua adalah kerana mereka menjaga Kaabah. Headquarters Kaabah tu. So bila kita perhatikan Nabi SAW bila mula berhijrah ke Madinah, fasa pertama strategi Nabi adalah menyekat dan melemahkan trade Quraisy dulu. So kalau kita lihat perjanjian Hudaibiyah, surah Al-Fatih ni turun pada tahun ke-6 selepas hijrah. Maksudnya midpoint. Madinah ni 10 tahun. First half dah habis, sekarang nak masuk second half. Season 2. So sebelum season 2 bermula, surah ini adalah permulaan bagi season 2. So kalau kita lihat season 1 ini adalah ada perang Badar, ada perang Uhud, perang Khandaq. Tapi yang kita tak perasan adalah di antara setiap peperangan ini ada Sariyah sehingga 40 misi yang Nabi hantar, semuanya untuk mengganggu perjalanan ekonomi Quraisy. Lemahkan dulu rihlata syita'i was-saif dia. Dalam konteks kita hari ini, lemahkan ekonomi Israel, lemahkan ekonomi kuasa-kuasa yang mendukung dia dengan boykot. Sebab tu bukan kalau kita kata, alah setakat tak minum satu cawan ni, setakat saya tak beli ni, apa kesan? Nabi SAW selama 5-6 tahun pertama tu, itulah misi pertama, sekat kekuatan ekonomi. Kemudian, masuk fasa kedua, Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, dalam strategi Nabi, kita mesti masuk ke dalam Masjidil Haram dan kita mesti tawaf kerana ada world international law, undang-undang antarabangsa yang bagi tahu siapa pun pada bulan haram kalau datang buat umrah mesti dibenarkan. Dan itu adalah mandat yang diberi seolah-olah oleh PBB waktu tu untuk bagi tahu Quraisy boleh jaga dan kami semua akan terima world order Quraisy ni sebab dia akan memberikan hak undang-undang yang sama kepada semua ni. So kalau kita lihat semua usaha yang sedang berlaku sekarang
adalah sedang menggoncang kestabilan. Kalau konteks ni Quraisy yang menjaga Kaabah tu. Dalam hari ini Israel yang menjajah Palestin tu. Masya Allah. Dia sudah mula hilang sekutu-sekutu dia. Ya. Dia mula bagi ucapan di PBB, orang bangun dan keluar. So Quraisy waktu ni, waktu Nabi pergi, Nabi mimpi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mimpi, Nabi bertahallul, Nabi pergi berihram, Nabi buat umrah, tawaf, tahallul. Nabi bagi tahu para sahabat, ini baru selepas satu peperangan yang besar. Hari ini kita ada di 8 Oktober, tepat 2 tahun genap genocide yang berlaku di Gaza tanpa henti ni. Hanya berhenti beberapa hari kalau kita ingat ketika para pejuang Hamas melepaskan tawanan-tawanan dengan pelukan, dengan ciuman, dan itu juga menghantar message kepada dunia. Tengok, korang tunjukkan mereka macam ganas, tapi mereka sehingga Israel kata stop, jangan buat seremoni ni. So waktu ni kena faham, waktu Nabi pergi nak masuk, nak break the siege ni, nak masuk ke Mekah ni, politik Quraisy sedang bergolak. Populariti sudah jatuh. Sekutu-sekutu sudah mula menghalau duta-duta dalam konteks hari ini. Sebab apa? Ada seorang tokoh besar ni, nama dia Abu Sufyan. Masya Allah. Abu Sufyan ni kalau kita sebut radhiyallahu an, kerana nanti dia akan masuk Islam dan jadi sahabat yang mulia. Tapi pada ketika itu kalau kita bayangkan hari ini dia macam Donald Trump ataupun Netanyahu. Yang mana setiap projek dia sedang gagal. Dia buat projek Uhud gagal. Walaupun agak seri tapi tak berjaya mencapai objektif dia. Pergi Khandak, buat pakatan, perikatan, whatever lah kita nak panggil yang sesuai kan. Kepung, gagal lagi. So bangkit orang-orang muda di Mekah bagi tahu Abu Sufyan ni. So Netanyahu di Israel sudah sangat-sangat tidak popular. Dia sedang bergelut nak bertahan sebagai ketua negara Israel, dalam masa yang sama nak stay relevant. So situasinya hampir sama. Situasi tersebut. So waktu itu Nabi SAW mula membuat pengumuman, mari kita berangkat. Ini baru lepas kena kepung lama ni. Sehingga dalam surah Al-Ahzab Allah cerita, jantung hati kamu sampai ke kerongkong ni ketakutan. Masya Allah. Memang real, perang memang menakutkan. Bukan soal main-main. Dan apa yang berlaku di Gaza dan apa yang berlaku ni menakutkan. Bom tanpa henti, anak-anak tak boleh tidur, bunyi drone sepanjang masa dan sekolah dibakar, wartawan dibunuh. Menakutkan. Tapi kemudian Nabi SAW mengajak para sahabat dan para sahabat semua semangat. Kerana Nabi kata, kita akan masuk dan tawaf. Dalam perjalanan itu Nabi bahkan ajak lagi orang-orang yang ada di sekitar badui-badui supaya nampak lebih ramai, dan ini adalah satu usaha aman. Macam kita kata Sumut Flotilla atau Freedom Flotilla. Ini adalah tanda yang jelas bagi tahu kami tidak bersenjata. Kami datang bawa makanan, bawa perubatan, aktivis, bukan tentera. Nabi SAW bagi tahu semua para sahabat, kita tak bawa senjata. Hanya bawa pisau yang boleh digunakan untuk menyembelih. Bawa keluar unta-unta. Nabi SAW bawa 70 ekor unta yang dipakaikan kalung-kalung. Itu sebenarnya daripada syariat Nabi Ibrahim, yang seterusnya dituruti oleh orang Arab juga. Kalau tengok binatang yang dihias, ditandakan, dipakaikan kalung-kalung ni, itu adalah binatang untuk sembelihan kepada Tuhan. Itu adalah tanda keamanan. Jangan siapa-siapa sentuh. Bagi dia orang nampak lah. Bagi nampak, kan? Semua orang kena nampak. Tengok kami pakai ihram, kami tak ada senjata, kami datang kerana nak visit rumah Allah SWT. Kami bawa binatang-binatang ni. Tanda-tanda jelas bahawa ini bukan tentera atau ini bukan misi perang. Ini misi keamanan. Siapa yang serang ni, macam Israel serang kapal ni lah. Melanggar semua undang-undang antarabangsa. Melanggar semua aspek tata kesusilaan, norma masyarakat yang bertamadun lah. So Nabi membangkit. Waktu tu ada dalam surah Al-Fath, Allah tangkap. Waktu tu pun ramai yang pesimis. Munafik-munafik yang ada di Madinah bagi tahu dekat wanita-wanita yang tinggal di Madinah ni, suami kau pergi ni tak balik dah. Masya Allah. Even bahkan badui-badui yang diajak ni, syaghalatna amwaluna wa ahluna, kami telah disibukkan dengan harta kami ni. Mereka kata tak sempat ni kami nak ikut misi nak pergi masuk Mekah ni. Kemudian Allah turunkan Quran bagi tahu tak, sebenarnya mereka tipu. Mereka bersangka buruk dengan Allah SWT. Mereka kata ini pergi confirm tak balik ni. Hari tu dah hampir kalah dah, kena kepung. Sekarang nak hantar ekspedisi konvoi aman. Mananya confirm. Tak sama ke dengan apa yang kita dengar hari ni. So Nabi SAW pun berangkat. Ada 1,400 orang para sahabat. 1,400 orang para sahabat, jumlah yang besar. Dan bersama dengan Nabi itu para sahabat-sahabat yang senior. Umar, Abu Bakar, Ali, Uthman dan Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lain. So mereka berangkat. Dalam perjalanan tu Nabi
susun juga strategi. Memang Nabi pergi tak bersenjata, Nabi pergi tidak mengangkat, tak pakai baju besi dan sebagainya. Tapi Nabi hantar seorang sahabat nama dia Busr Al-Khuzai, dan Nabi pilih spesifik kenapa dia. Dia bukan Aus, dia bukan Khazraj, dia adalah daripada kabilah yang neutral. Barangkali kita boleh kata macam Qatar lah ini. Tak bersampur masuk lah. Dia adalah orang yang kalau ditangkap, dia tidak akan dibunuh sebab dia ada hubungan baik dengan pihak sana juga. So Nabi hantar dia, dia adalah scout yang akan pergi dapatkan berita dulu. So bila dia pergi, dia balik beritahu Rasulullah, Quraisy dah dapat berita, maksudnya di informal lah. Ya. Ataupun ada satellite yang track. Dan Nabi SAW juga letakkan beberapa sahabat yang bergerak sebagai escort. Dalam konteks ini kita boleh lihat itu sebagai langkah-langkah keselamatan, CCTV, tracking device, supaya kita tahu keberadaan, supaya kita tahu kita nak kena tukar haluan, sebab ultimate mission Nabi, kita takkan perang. Kita nak aman. Dan itu sudah cukup untuk menggoncang Quraisy. Sebab bila Quraisy dengar Nabi berangkat tu, Quraisy dah, kalau kita halang kita salah, kalau kita perang kita salah, kalau kita terima kita kalah. Nabi punya strategi itu kemas, halus, meletakkan mereka di posisi tersepit. Mereka tak boleh nak ke kanan, tidak boleh ke kiri. Dan Nabi letakkan satu je on the table. Kami nak buat tawaf je dan genjatan senjata, ceasefire. Kami nak ceasefire je. Quraisy kata kalau kita terima ceasefire, seluruh negara-negara lain yang akan gelakkan kita. So hari ini pun kalau kita tanya pada strategis yang bekerja dengan para pejuang di Palestin, logiknya yang tak nak ceasefire ni Israel. Sebab kalau di ceasefire, dia kalah. Dia dah kerugian ekonomi, dia dah kerugian segala persenjataan, dia dah hilang kepercayaan masyarakat dunia. Kalau ceasefire, baru ceasefire 2-3 hari, dia nampak dah image Palestin makin baik, makin elok dan sebagainya. Dan dia pun bagi beberapa hari untuk bantuan makanan diturunkan, dilarang jurnalis daripada merakam gambar daripada udara. Setiap keping gambar tu boleh menghilangkan sokongan kepada dia. So nampak di situasi yang sangat delicate. Saya kalau kena lukis tu baru lagi. Masya-Allah, boleh Ustaz. Nampak kan. Kita tengok peta tu kan. So Nabi SAW turun tu sampai dekat satu point, Quraisy kata dia buat meeting, emergency meeting. Saya ingat mungkin kalau nak kena rehat dulu, kita sambung lepas. Baik. InsyaAllah. Baik. Kita sedang menunggu juga ni cerita bagaimana keadaan waktu yang nak berlaku perjanjian Hudaibiyah ini. Tapi kita masih lagi berada pada ayat yang ke-27 dalam surah Al-Fatah ini. Masih lagi nanti macam mana keadaan itu, ayat itu diturunkan dan bagaimana keadaannya. Kita nak berrehat seketika insyaAllah. Kembali selepas ini dalam Assalamualaikum. Yang setia menonton kami di TV Al-Hijrah, dan kita nak terus kepada sambungan cerita berkaitan dengan surah Al-Fatah ayat yang ke-27 ini untuk nak selitkan berlakunya perjanjian Hudaibiyah tadi. Dan semua nanti dan tunggu-tunggu. Alah, kenapa break pula ni tiba-tiba tengah shock dengar. Macam tu, kita memang macam itulah di TV, memang kena ada iklan dan seumpamanya. Cuma biasanya kita akan ceritakan dan kita nak tahu juga berkaitan macam mana keadaan tadi yang berlaku bila mana Nabi SAW telah membuat perancangan. Dan sebenarnya banyak lagi cerita yang Ustaz ceritakan tadi ada kaitan dengan apa yang berlaku di zaman kita hari ini, Israel dan juga sahabat-sahabat kita yang sedang menghantarkan bantuan. Ustaz, kita nak tahu lagi cerita tu. Bagaimana keadaan yang Ustaz boleh ceritakan kepada kita supaya kita boleh tahu rupanya sama kisah Nabi dengan kisah kita hari ini. Ustaz, silakan. So sementara sebelum kita masuk ke camera angle Nabi SAW para sahabat ni, kita tukar scene sekejap ke Mekah. So bila Mekah sudah dapat berita bahawa rombongan sedang dalam perjalanan, maklumat mereka mendapati Nabi datang tanpa membawa senjata, dan itu yang paling mencemaskan. So waktu ni kalau kita lihat, Abu Sufyan sudah hilang populariti sehingga dia digantikan oleh 3 orang muda dan dia seolah-olah tidak diambil penting dah. So dia macam sideline lah. Dia pun dah budak-budak muda pula waktu tu yang naik. Ini nanti semua para sahabat ni. Tapi waktu ni mereka ni anak Abu Jahal, anak Safwan, Umayyah ibn Khalaf. So siapa dia? Ikrimah ibn Abi Jahal, Safwan ibn Umayyah dan juga Suhail ibn Amr. 3 orang ni orang muda, panas darahnya, ayah pula mati dalam perang, dibunuh oleh orang Islam, tentunya dalam peperangan yang legal dan sebagainya. So mereka fikir macam mana pun kita mesti angkat senjata. Kita tak boleh. So macam orang muda inilah. Dia bila dengar orang tua senior ni berunding, dia kata bacol lah, lembik lah. Dia tak faham politik ni. Dia tak faham bagaimana struktur dan catur-catur kuasa ni digerakkan. So dia hanya membara, melontarkan kata-kata. So kita belajar daripada sini juga. Abu Sufyan masa tu pun dipikir, dari sudut politik, dengan emosi yang meluap-luap ni mereka akan buat kesalahan. Dan votes akan dapat balik aku nanti sebab aku lagi senior dah, aku boleh handle. So nampak ada politik dalaman kecamuk ni. So ini senario yang berlaku
sepatutnya dalam kalangan musuh. Tapi yang kita lihat hari ini malangnya dalam umat kita, bahkan di dalam Malaysia pun, adalah apabila isu yang sebegini jelas nyata antara hak dan batil, berlaku kecamuk orang-orang yang cuba berpolitik di dalam isu-isu seperti ini. Ini adalah resepi untuk melemahkan semua usaha. Sebagaimana Quraisy dalam konteks ini menjadi lemah. So, mereka bincang-bincang, mereka meeting, mereka kata kita kena hantar tentera, mereka hantar Khalid bin Walid. Khalid ni the best horseman. Yang paling mereka bagi yang terbaik lah. Kalau dalam konteks senjata hari ini, mereka hantar kapal perang yang paling penting, yang paling utama, dengan komander yang paling hebat, hantar. Bila mereka hantar, Nabi SAW pun ada informer Nabi SAW, bagi tahu yang datang tu Khalid. Dan ada satu tempat nama dia Al-Ghamim. Ni tempat mereka station. Tidak ada jalan untuk lalu melainkan kena jalan lalu ni. Ni kita dah masuk, ni nak masuk lalu situ. Ni nak masuk red zone lah ni. Okey. Mesti lalu sini. Okey. So ini Mekah di sini, Madinah di atas, Hudaibiyah sebenarnya di sebelah barat. Okey. So kalau kita fikir logiknya untuk detour ni sangat jauh dan sangat susah. Dan waktu tu Nabi stop, Nabi panggil sahabat-sahabat meeting. So nampak Nabi seorang yang sangat mengambil pandangan dan syura dengan para sahabat. Walaupun Nabi dapat wahyu, Nabi boleh buat keputusan, siapa pun takkan bantah. Betul. Tapi Nabi bincang, Nabi dapatkan pendapat, dan Abu Bakar antara lain beritahu, kita datang dengan niat umrah, maksudnya kita takkan angkat senjata. Maksudnya, contoh, flotila dihantar, memang dengan niat kemanusiaan. Jangan ada campur tangan tiba-tiba ada negara yang hantar kapal perang. Maka dia akan tukar seluruh naratif tu. So Abu Bakar kata, kita stick dengan naratif ni. Jangan kita tukar. Nabi setuju SAW. Nabi kata para sahabat semua setuju. Tapi mereka ada satu sahaja option. Kalau terus, confirm akan hadap Khalid dan seluruh tenteranya. Dan Khalid waktu tu, tentunya dia di sebelah sana, belum Islam lagi. Nanti selepas Islam menjadi pedang Allah. Dia kata confirm akan perang. Macam kita pergi hadap Israel ni, confirm dia orang akan tangkap. Confirm akan masuk penjara, confirm. Nasib baik, Alhamdulillah mereka tak bunuh. Mereka ada cubaan dengan drone, mereka campakkan bom, api dan sebagainya. Alhamdulillah mereka selamat. Tapi kita lihat, kita tahu memang jahat ni. So Nabi kata kita kena ambil satu jalan lain, dan Nabi tanya siapa kat sini yang tahu jalan tu. Maksudnya Nabi sentiasa mengambil kepakaran sahabat. Nabi tak tentukan semua hal, Nabi cari siapa yang pakar. Ada seorang sahabat kita, aku tahu jalan ni, dan jalan tu sangat-sangat susah. Perjalanan yang berliku, tajam, berduri. Para sahabat lalu kat situ berdarah-darah kaki mereka. So kena carry emosi ni daripada Mekah, daripada Madinah datang, kemudian diganggu, tak diberikan laluan mudah. Mereka detour dan itu menambah hari. Penat, lapar, makanan tak ada. Dalam keadaan ihram tak boleh memburu. Oh, tension. So lalu ni, waktu tu Nabi SAW sebut satu hal, Nabi kata, semua yang lalu jalan ni akan mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali seorang lelaki dengan unta merah. Masya-Allah. Para sahabat cakap, siapa seorang lelaki dengan unta merah ni? Kebetulan ada sahabat di belakang tu tengok ada seorang lelaki ni tengah cari unta merah dia hilang. Waktu itu disangka sahabat. Rupanya dia munafik. Allah. So sentiasa bahkan dalam Hudaibiyah ni, the best cream of the cream ni sahabat ni, maksudnya masih lagi ada orang yang. So realiti ni takkan seindah perfect semua. Kita akan sentiasa berdepan situasi dalam tim kita, sometimes ada orang yang macam ni. So dia kata, kau ikutlah sekali, semoga kau dapat keampunan. Dia kata, aku lebih baik cari unta akulah daripada ikut dia ni. Allah. Dan dapat keampunan. So rupanya Allah bagi tahu dekat Nabi SAW ada munafik dalam ni. Ada dah munafik tinggal dah dari Madinah tu. Tapi yang duk ikut dia pun ada juga lagi. Ada juga yang dalam tu juga. So kadang-kadang ujian yang berat akan menampakkan sisi sebenar diri kita. So itu yang paling kita bimbang. Bila kita sebut munafik, kita jangan fikir siapa dalam konteks si munafik. Fikir diri kita dulu. Boleh jadi sewaktu kita diletakkan di hadapan kamera, diletakkan dengan pujaan, pujian, kita tunjukkan satu sisi, tapi bila datang kesusahan, para sahabat diuji tadi tu. Alhamdulillah hari ini kita bicara ni, saya fikir ini paling aman, selesa, sejuk, aircon kena pakai dua. Cuba kalau dalam situasi nyawa di hujung tanduk. Dan dikatakan, Israel kata, you support kita, you sign satu dokumen, kita lepas you. Oh, waktu tu diuji. Betul ke iman ataupun nifak? Di depan lain, di belakang lain. So ini ujian yang sangat berat. Sebab tu Umar Al-Khattab pun, yang kita tahulah Umar siapa. Umar kalau lalu satu jalan, syaitan jalan lalu, ambil jalan lain. Dia bila tahu Nabi bagi tahu seorang sahabat, Huzaifah Ibn Yaman, senarai nama-nama munafik. Dia pergi tu, dia bukan tanya siapa. Aku nak tahu siapa munafik. Dia kata, nama aku ada tak? Allah. Dia kata, dalam semua orang ni yang paling tak patut tanya hang lah.
Tapi itu kita belajar daripada sahabat. Dalam konteks saya ni, kadang-kadang saya kesal melihat, kadang-kadang tak setuju je pendekatan, strategi. Tapi kita menggunakan label-label, ni munafik, ini barwa, ini dan Allah, mudah-mudah saja kamu. Itu label kan ya. Dan apabila label itu adalah tuduhan, nanti dia berbalik kepada kita. Itu soal yang sangat bahaya. Ada yang kaitkan ini sebenarnya agent, ini sebenarnya komplot dengan orang tu. La ilaha illallah. Dalam keadaan dia paling tak buat apa-apa. Ya, betul. Paling tak buat apa-apa, paling tak ada perhabis beras je. Paling tak ada manfaat. Tapi melontarkan kata-kata yang nista. Nanti kita akan lihat nanti dalam konteks ni akan berlaku situasi-situasi yang para sahabat pun jadi bingung nak persoal Nabi ni. Sebab memang situasi yang seperti ini strateginya kemas, tapi Allah akan uji ke tahap maksimum. Betul ke kamu yakin dengan aku? Betul ke kamu betul-betul jujur dengan misi ni? Itu semua moga Allah SWT bantu kita melepasi fasa tersebut. So Nabi ambil detour, Nabi nak cepat sampai ke satu tempat nama dia Hudaibiyah. Sebab Hudaibiyah ni dia dah antara zon kuning dan zon merah. Zon merah ni tanah haram. So ini dah bulan haram dah. Nabi pergi ni bulan Zulqa'dah. 1 Zulqa'dah. Nabi tepat pilih tarikh tu supaya Nabi masuk je kalender 1 Zulqa'dah. Ini bulan haram, tak boleh perang. Ni adalah ceasefire punya month. Tapi Nabi sampai tu, Nabi duduk kat situ, Quraisy dah cemas dah. Sebab Khalid ini kan kita sebut Khalid tak pernah kalah dalam taktik perang. Tapi dia kalah dalam ni sebab Nabi SAW dapat baca pergerakan dia dan Nabi detour awal dan dia yang terperangkap. Dia datang tak ada. Dia orang dah ambil jalan lain. Dan waktu ni juga Nabi SAW melakukan solat khawf. Satu syariat yang spesifik dilakukan iaitu solat ketika berdepan dengan peperangan. Maksudnya ada sahabat yang berjaga, ada orang yang solat. Dia ada sistem dia lah. Sampai di Hudaibiyah mereka duduk di situ, tapi ada satu event yang menarik berlaku. Nabi ada unta namanya Qaswa. Dalam masa yang sama Nabi bawa 70 ekor unta yang dihias tu ia tidak ditunggangi. Apa yang telah ditetapkan untuk sembelihan kepada Allah SWT ia tidak digunakan. Ia dibawa sebagai tanda penghormatan dan untuk disembelih. Tiba-tiba unta Nabi stop. Para sahabat ni dah tension ni, dah lalu susah, jalan kaki berdarah. Kita dah sampai nak border ni, kita masuk sikit gini dah boleh masuk dah. Tiba-tiba unta Nabi berhenti dan para sahabat kata, "Oh, unta Nabi dah degil lah, tak nak jalan." So Nabi kata, "No, dia bukan degil. Habasaha habisul fil." Nabi kata, yang telah memberhentikan gajah telah memberhentikan dia. Maksudnya Nabi sedang kaitkan satu lagi event yang pernah berlaku dulu, datang nak masuk Kaabah tapi dengan cara yang keras, peperangan tu adalah Abraha. Nabi kaitkan gajah yang dulu stop tu, Mahmud tu nama gajah tu. Siapa nama Mahmud, saya minta maaf. Saya tidak berniat untuk menggajahkan anda, tapi nama gajah tu Mahmud dalam Sirah bin Hisham. Gajah tu stop. So Nabi kata, unta ini Allah yang suruh dia stop. So dia stop. Dan Nabi SAW kata waktu tu, apa saja tawaran yang Quraisy akan bagi, selama mana dia menyambung silaturahim, aku akan setuju. So Nabi mindset dia, kita kena lihat dalam konteks ni. Kadang-kadang ramai orang soal sekarang, kenapa terima pula deal ni, Hamas ni kenapa terima kan? Misi Nabi SAW adalah sentiasa mencari ruang sedaya upaya mewujudkan suasana yang aman. Aman adalah suasana yang paling baik untuk Islam. Dan sebenarnya pihak musuh ni yang tak nak aman tu, sebab kalau aman habis kita. Kita akan kalah naratif, kita akan kalah on the polls, kita tidak akan mendapat sokongan populariti dan semua itu akan hilang. So mereka nak perang tapi nak kalah. So bila Nabi dah station kat situ, Quraisy kata kita dah tak boleh buat apa dah. Kita kena hantar orang untuk berunding. Untuk bincang, dan mereka kata ada satu red line. Yang ni tak boleh cross. Apa pun perbincangan, Muhammad SAW dan para sahabat dia tak boleh masuk ke Mekah. Apa pun jadi tak boleh masuk hari ini. Maksudnya hari ini mungkin ada order, apa pun jadi, berapa ratus kapal pun datang, tak boleh masuk Gaza. Tak boleh lepas. Masuk je kita punya siege dah break. Kita dah tak boleh kontrol naratif. Kita dah akan hilang. Media pun ramai dah hilang. Sokongan. Artis-artis di pentas-pentas anugerah, di konsert-konsert. Yang sebelum ni kita tak pernah terfikirlah mereka akan. Itu kan sedang berubah tu. So kabilah-kabilah Jazirah Arab tu waktu tu pun, bila Nabi lalu tu mereka nampak dah, mereka dapat live telecast lah ibaratnya. Mereka pun tengok kan berapa ramai, berapa juta orang tengok. Kan mereka pergi dengan aman, kenapa pergi tangkap, kenapa pergi masukkan dalam penjara? Kan orang fikir, siapa yang jahat sebenarnya ni? So bila dah sampai ke situ, mereka kata habis, kita dah hilang. So populariti ni kita kena bincang. Dengan syarat apa pun jangan kasih masuk. So
apa yang berlaku, mereka hantar utusan, kita akan sambung selepas. Masya Allah, Ustaz. Ustaz saya tahu je nak kena berhenti kan, subhanallah. Betul, kita akan berhenti dulu sebab kita nak bagi laluan pada iklan dulu. Tapi kita tengah bercerita berkaitan dengan bagaimana nak menjadikan satu perjanjian itu dilaksanakan, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Tapi tak berlaku lagi, tapi masih lagi berada di Hudaibiyah. Dan kita nak tahu lagi taktik-taktik yang Nabi SAW lakukan. Sebab kita tahu bila kita dengar ni, dia adalah satu jawapan buat kita. Sirah adalah jawapan untuk kemenangan buat Islam akan datang. Kita akan berdiri ketiga, kembali selepas ini. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang setia menonton kami di TV Al-Hijrah, dan kita nak terus sambung penceritaan kita, iaitu berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah di zaman Nabi SAW 6 tahun setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Dan kita nak tahu apa dia relatednya kepada zaman kita hari ini. Dan dah sampai ke Hudaibiyah dah, tapi tak dibenarkan untuk masuk ke border. Kalau hari ini kita kata mungkin tak boleh masuk ke Gaza, tak boleh pecahkan kepungan dan seumpamanya. Dan bagaimana situasi itu berlaku seterusnya, Ustaz, untuk kita nak dapatkan gambaran bahawa sirah ini juga adalah gambaran untuk kita mendapat kemenangan akan datang. Baik, kita masih di soalan pertama. Ya, saya akan cuba ringkaskan supaya kita dapat lihat beberapa soalan yang lain. Ya. Tapi kalau kita lihat Nabi SAW bila sampai dah dekat sempadan tu, so Quraisy menghantar wakil. Yang pertama mereka hantar adalah Budail ibn Warqa. Budail ni orang Khuzai yang juga neutral tribe lah. Datang, dia jumpa Nabi SAW, dia tanya apa tujuan. Nabi bagi tahu straight clear, datang untuk masuk buat tawaf, umrah, tak ada senjata, tak ada perang. Dan statement tu clear lah, release statement tu clear, bagi tahu dan inform ini kepada seluruh Mekah. So bila Budail balik, Quraisy dengar, Quraisy perlekehkan. Begitu apa? Sebab benda tu semakin merebak dan media, TikTok dan sebagainya semua sedang pick up all the updates tu. So mereka dah tak boleh control naratif tu. Bila tak boleh control, mereka perlekehkan. Ada seorang lagi lelaki nama dia Urwah ibn Mas'ud. Nanti kita akan sebut radhiyallahu an. Tapi waktu ni dia adalah ketua orang-orang Taif. Daripada Bani Thaqif. Dia datang, dia kata, benda negotiate macam ni. Baik aku yang pergilah. So dia pergi. Bila dia pergi, dia datang dengan misi untuk melemahkan semangat Nabi SAW dan para sahabat, memperlecehkan mereka, dan kalau boleh dengan ucapan dia nak bagi dia orang balik lah. Dan sebenarnya nak provoke emosi tu, sebab setiap kali dalam rundingan, yang menang tu adalah siapa yang paling dapat menahan emosi dia. Yang paling smart adalah yang paling tenang. Kalau dia bentak, dia mengamuk, maksudnya dia dah lost it, dia dah habis dah. So Urwah ni seorang negotiator, sebab dia memang selalu pergi sebagai diplomat ke raja-raja besar. Byzantine, Rom, Parsi, Najashi, Muqawqis. Ni semua ni memang dia punya profile. So dia tahu macam mana nak, dia ni orang Madinah yang mana. Dia datang, dia kata, Muhammad, buat apa duk susah-susah? Kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, buat apa? Dia orang ni, kalau datang, masuk ni, orang serang, semua lari ni. Abu Bakar dengar para sahabat direndahkan, bahawa dia orang ni semua akan tinggalkan kau seorang-seorang nanti tak boleh hadap. Abu Bakar sebenarnya mencarut. Kalau nak tahu dia cakap apa, baca dalam buku sirah. So ada anak-anak yang mendengar kan. So dia mencarut, dia kata, kami akan tinggalkan Rasulullah. Kami tidak akan berganjak, kami tidak akan angkat kaki sama sekali. Kami akan berdiri dengan Nabi SAW. So dia nampak, tension. Dia kata, siapa yang cakap ni? Dia kata, Abu Bakar. Oh, dia pula pernah terhutang budi dengan Abu Bakar. Abu Bakar pernah bagi dia hutang. Dia kata, disebabkan itu aku tak balas apa yang kau cakap ni. Lepas tu dia buat apa? Salah satu gesture diplomatik ni adalah, kalau kita tengok biasa menteri-menteri, Perdana Menteri, Presiden negara berjumpa, dia ada gesture-gesture yang kita boleh baca. Dia peluk, dia pegang tangan. Itu semua adalah tanda-tanda cara mereka nak memesrakan hubungan dan kemudian close some deals. Sometimes pergi main golf, pergi naik kereta bersama. Dia ada banyak cara. So Urwah datang ni, dia pegang janggut Nabi. Dia nak sembang dengan Nabi SAW tu, dia pegang janggut Nabi. Itu cara mesra lah sebenarnya. Ada seorang sahabat sebelah tu, Mughirah. Dia pegang pisau yang pedang kecil tu. Dia cantah tangan tu. Tangan tu jangan sentuh. 2-3 kali dia pegang janggut Nabi SAW, tapi Nabi SAW tenang je. Nabi tunjukkan ketenangannya, we are in control. Kita yang control naratif ni. Jangan bagi mereka hijack naratif ni. Sebab tu bila saya tengok press conference Greta tu kan, bila dia apabila media terlalu teralih kepada apa yang dilakukan oleh Israel terhadap aktivis, dibawa balik naratif tu. No, it's about Gaza. Jangan lupa, orang yang tu masih lagi kelaparan, masih lagi terbiar. So dia adalah salah seorang contoh aktivis yang telah terlatih sebab dia ada banyak mission yang dia pernah buat sebelum ni dalam banyak konteks lain. So nampak kebijaksanaan tu. Sampai SAW nak kontrol, tak ada. Sehingga
kemudian Al-Mughirah bagi tahu, kalau kau sentuh lagi jambang Nabi SAW ni, aku tebas tangan kau. Allah. So Urwah kata, "Oish, geng-geng ni tak boleh bincang ni, tak boleh bawa, tak boleh dilenturkan, tak boleh negotiate dalam bentuk kata tinggalkanlah benda ni." Ya. So Urwah balik bagi tahu kat Quraisy, aku ni dah pergi raja ni, raja sekian-sekian, berapa banyak PBB meeting aku dah pergi. These people kau takkan boleh. Kau tak boleh hadap. Mereka lebih kuat sebenarnya. Last kali, ni panjang dia ada. Okey. Ada satu lagi nak sebut strategi Nabi SAW. Ada seorang lelaki nama dia Hulais. Hulais ni dia ada sokongan masyarakat awam. Dia datang, dia tak sempat jumpa Nabi pun. Di dalam perjalanan Nabi kata, yang datang tu Hulais. Nabi kata, bawa semua unta-unta yang kalung tu letak kat depan. Sebab dia ni orang yang religious. Nabi hanya dengan satu gesture tu, Nabi tunjuk tu, Hulais daripada jauh nampak semua unta-unta berkalung tu, dia kata, tak payah jumpa. Aib kalau aku pergi nak suruh dia orang patah balik. Patutnya mereka diberikan ruang masuk sebab undang-undang antarabangsa sepatutnya membenarkan. Dia balik, dia bagi tahu Quraisy, Quraisy hina dia. Dia kata, kau hina aku. Kau tahu berapa ramai pengikut aku? Aku bagi instruction kat mereka, mereka semua takkan undi kau. Allah. Itu yang berlaku di Amerika, itu yang berlaku di... Ya. Keputusan pilihan raya ditentukan oleh orang awam yang diketuai oleh aktivis-aktivis ni. Apabila mereka diperlakukan dengan hina, mereka bersuara, public opinion shift. So Quraisy semakin hari tu semakin lemah. Nabi SAW juga ada time sensitivity sebab Nabi tak boleh tinggalkan Madinah lama. Sebab kalau kita zoom out balik sekarang ni, Ya. Nabi tinggalkan Madinah yang mana di atas utara tu ada ancaman Yahudi di Khaybar. Ya. Nabi datang nak neutralize ancaman di selatan ni, Quraisy. Sebab tu nanti selepas Nabi neutralize dengan Quraisy, nanti Nabi akan pergi hadap Khaybar. Neutralize Khaybar, nanti baru Fatul Mekah. Baru jawapan kepada mimpi Nabi SAW ni akan dijawab. Masya Allah. So kadang-kadang kita fikir sepatutnya sekaranglah menang. Okey. Tapi Allah bagi tahu, aku tahu yang kamu tak tahu, ada beberapa step lagi kena selesai. So ada syekh yang kata, kamu tahu kalau ikut bacaan sejarah, dia kata saya jangka Gaza ni boleh merdeka lagi 60 tahun. Kita dengar tu, 60 tahun, aku hidup ke tak pun. Tapi itulah kita belajar, ia bukan soal kamu. Adakah kalau diberitahu lagi 60 tahun kamu akan berhenti sekarang? Ya. Apa niat kamu? Apa tujuan kamu? Berapa ramai senior-senior kita yang hari ini duduk di kursi roda, yang bagi ceramah Palestin waktu saya 7 tahun, 8 tahun ni sampai sekarang masih lagi, mereka tidak dapat melihat kemenangan sejak berapa puluh tahun dah. Mereka masih terus. Itu tanda-tanda keikhlasan, insya-Allah. So kita orang muda ni patutnya belajar juga. Bila kita bersama dengan apa-apa misi ataupun agenda ataupun perjuangan, ukurannya bukan menang kalah. Ukurannya kamu tetap tak bersama dengan misi tersebut sehingga akhir. Sama ada misi itu berakhir atau hayat kamu berakhir. So Nabi SAW kemudian lihat Suhail ibn Amr datang. Bila Suhail ibn Amr datang, Nabi SAW ajar kepada kita kena sentiasa positif dalam situasi yang berkecamuk macam ni. Nabi tengah urgent nak kena balik sebab keselamatan Madinah, dalam masa yang sama Quraisy tak bagi masuk, sahabat tension. Waktu tu Nabi tengok Suhail datang, Nabi kata, Alhamdulillah, Allah telah mudahkan urusan kamu. Kata, apa Allah mudahkan? Sebab nama dia Suhail, daripada perkataan Sahal. So Nabi mengambil tanda-tanda kecil tu sebagai motivasi. Keep going, keep going. Tengah susah ni, keep going. So Suhail datang bincang. Sebab kita tak ada masa. Ada paling kurang 5 perkara yang dipersetujui lah. Dicadangkan dan dibincangkan. Yang pertama, genjatan senjata 10 tahun. Yang kedua, tak boleh masuk Mekah tahun ni, patah balik, datang balik tahun depan. Yang ketiga, semua orang Islam yang datang ke sini daripada Madinah tidak akan dipulangkan. Semua orang Islam daripada Mekah pergi ke Madinah wajib dipulangkan. Itu antara lainlah perkara-perkara yang disepakati. Bayangkan, Nabi setuju dah dengan rundingan tu. Okey. Itu pun sahabat rasa down lah. Apa ni? Semua berat sebelah. Dalam masa yang sama, kita tak dapat buat umrah. Kita kan datang aman. Kenapa international law dilanggar, tak ada siapa bela kita ni? Nabi kata setuju, kita boleh sign. Dia tulis, Ali radhiyallahu anhu adalah sekretariat. Okey. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail beritahu, benda ni Ar-Rahman Ar-Rahim ni kami tak kenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Tulis yang biasa kami tulis, Bismikallahumma. Cuba bayangkan emosi para netizen ni. Apabila rundingan tu, perkataan pertama dalam rundingan tu yang kita anggap mulia, Bismillahirrahmanirrahim, disuruh padam. Nabi kata, wahai Ali, padam. Ar-Rahman Ar-Rahim tu padam, tulis Bismikallahumma. Ali mula tulis. Kemudian dia kata, last kali nak chop ni ada item, okay, setuju, Nabi chop. Muhammad Rasulullah.
Suhail kata, kalau Rasulullah kami terima, tak adalah perjanjian ni. Ya. Kami tak terima kau sebagai Rasulullah. Sebab itulah kita ada perjanjian ni. Padam Rasulullah tu. Tulis Muhammad bin Abdullah. Ali, kalau kita tu paling pen lah. Lebih-lebih ni dah. Nabi tanya, maksudnya Nabi SAW, Ali pandai menulis dan membaca radhiyallahu anhu. Nabi tanya, wahai Ali, tunjuk kat aku mana bahagian tu biar aku yang padam. Nabi kawal ketenangan tu sebab Nabi yang menang naratif ni. Ya. So Nabi sign. Nabi padam nama Rasulullah tu. Baru je nak cop tu, Suhail ibn Amr tu, anak dia datang, Abu Jandal, melepaskan diri daripada tahanan untuk menyerahkan diri kepada orang Islam, bawa dia pergi Madinah. Masya-Allah. Suhail bin Amr kata, kita mula dengan yang ni. Nabi kata, kita tak tanda tangan lagi, tak cop, tak duty stamp lagi ni, relax loh. Yang ni satu kita kasih lepas. Suhail kata, kalau yang ni kita lepas, perjanjian ni batal. Masya-Allah. So ada waktu pertimbangan dia, Nabi terpaksa korbankan seorang demi ratusan ribu yang akan datang ke depan nanti. Ini hanya boleh dilihat oleh seorang pemimpin yang ada visi dan pandangan yang jauh. Pada waktu ini, kalau kita dekat sana, confirm kita akan berada di pihak yang istilah kasarnya hari ini memaki-maki, mencarut-carut. Dan Abu Jandal ditarik bawa keluar tu. Abu Jandal kata, wahai orang Islam, aku datang kepada kalian hantar aku balik kepada musyrik yang akan mengancam agama aku. Nabi kata, sabar, Allah akan bagi jalan keluar. Nabi terpaksa sign. Nabi sign. Nabi pun, saya pendekkan cerita, Suhail balik. Lega lah Quraisy. Dia lega sekejap je. Okey. Itulah kemenangan tertangguh tu. Dia ingat dia menang. Tapi dia sebenarnya kalah besar. Nabi pun bagi arahan kepada para sahabat, okey, sekarang pergi cukur dan sembelih. Seorang pun tak bangun. Masya-Allah. Nabi sebut kali kedua, seorang pun tak bangun. Sebut kali ketiga, seorang pun tak bangun. Sebelum tu, ada satu peristiwa berlaku. Yang ini pesan kepada saya dan semua netizen. Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab menyesali perkataan ini seumur hidupnya. Dia sentiasa berpuasa, salat untuk nak cover balik apa yang disebut ni. Dia pergi kat Nabi SAW, dia marah ni. Sebab waktu Abu Jandal ditarik tu, Umar bawa pedang dia dekat dengan Abu Jandal, bagi tahu, kau ambil pedang ni, kau libas bapak kau. Abu Jandal tidak mengambilnya dan emosi tu berkecamuk lah bila kita tengok Israel memperlakukan, berapa banyak video lah kita dah tengok dah. Kita rasa macam nak baling pun tu. Nak maki hamun nak macam tu, nak kena pegang emosi tu kan. So Nabi SAW kemudian tanya pada Umar. Umar tanya pada Nabi, bukankah kau Rasulullah haqqan? Kau bukan Nabi ke? Kau Nabi kan? Yang benar. Ya, aku hamba dan Rasulnya. Bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Ya, bukankah kalau kita masuk, kita menang, kita kalah, kita cedera, Allah akan bagi kita syurga dan mereka akan masuk neraka? Nabi kata, ya. Rasul Umar kata, dah kau kata kita akan buat umrah, kau mimpi. Nabi kata, betul aku kata, aku ada kata tahun ni ke? Masya-Allah. Umar kemudian ditenangkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar kata, dah, jangan. Kemudian Nabi SAW masuk. Ini peranan wanita yang sangat penting dalam situasi ini adalah Ummu Salamah yang mengikuti Nabi SAW. Kecewa Nabi SAW tapi masuk dalam kemah. Nabi ni dah tahan emosi lama dah kan. Daripada awal tadi ni tahan emosi ni. Dia pergi dan Ummu Salamah melihat Nabi SAW, dia tahu Nabi broken, Nabi heartbroken. Kenapa? Para sahabat semua tak nak buat arahan Nabi SAW. Ini kebijaksanaan Ummu Salamah yang sebenarnya mencorakkan sejarah. Dia kata, wahai Rasulullah, kalau kau nak mereka lakukan apa yang kau inginkan, jangan cakap dengan sesiapa sebab emosi tengah tinggi. Kau keluar, kau cukur dan kau sembelih, semua orang akan ikut. Kalau waktu sekarang ni seorang general tentera atau dia kata, kau diamlah, kau tahu apa? Aku dah deal dengan berapa banyak perjanjian, aku tahulah macam mana adab orang ni. Bagi pandangan pula Orang tengah attention. Nabi dengar pandangan tu, Nabi keluar, Nabi buat sebiji macam Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sebut para sahabat bangkit seorang demi seorang, walaupun suram, muram, tapi mereka semua buat. Dan kemudian malam tu mereka berangkat. Dalam perjalanan balik tu ada satu scene, nanti kita akan cerita selepas rehat ni. Lepas tu barulah surah ni turun. Allah, subhanallah. Itu soalan pertama tau, ayat tu turun soalan pertama tadi. Tapi kita baru dapat tahu relatednya macam mana keadaannya ayat ini diturunkan, supaya bila kita tahu bila dalam keadaan sirah tu diceritakan kenapa ayat ini diturunkan, itu dipanggil sebagai asbabun nuzul. Tapi kita nak tahu juga selepas ini apa yang berlaku setelah mana Nabi SAW telah pun sembelih dan juga tahallul, dan kita nak tahu apa yang berlaku dan kita boleh relatekan dengan kehidupan kita insya-Allah. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.
Baik, kembali dalam Assalamualaikum dan ini adalah blok yang terakhir kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Azlan Shah Nabis Khan dan kita masih lagi berbicara berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Dah berlaku dah pun perjanjian Hudaibiyah tu tadi Ustaz ceritakan dan mungkin kita boleh tambah sikit di hujung ini sebab Ustaz tadi cerita berkaitan dengan wanita agak singkat dan sikit. So mungkin Ustaz boleh sambung balik sikit macam mana peranan Ummu Salamah dan kita boleh kaitkan juga ini wanita-wanita yang turut berserta dalam sumut flotilla ini dalam pelayaran, bagaimana peranan mereka barangkali mungkin apakah wanita-wanita sekarang ini yang ada di negara kita khususnya malah di seluruh dunia boleh juga mengambil bahagian untuk menyatakan solidariti mereka ataupun mereka diberikan semangat untuk memperjuangkan Islam pada ketika itu dan boleh sambung balik cerita tadi Ustaz supaya kita boleh tahu macam mana pengakhiran perjanjian Hudaibiyah ini Ustaz, silakan. Baik, Nabi SAW dalam seluruh sirah Nabi SAW, tentu Nabi SAW melibatkan semua sahabat-sahabat Nabi, lelaki dan wanita. Tapi kalau kita lihat, sebab itu ini antara isu yang paling emosi lah barangkali yang berkaitan dengan event yang kita sedang hadapi sekarang ni. Kalau kita lihat secara umumnya semua syariat Islam daripada awal, daripada seorang bayi lagi sampailah wafatnya, khususnya dalam aspek wanita, syariat itu melindungi mereka dari bahaya, melindungi daripada mereka daripada apa-apa perkara yang boleh mencalarkan maruah mereka. Sebab itu secara defaultnya wanita tidak wajib berjihad di medan. Okey. Soalan ini, soalan ini ditanya kepada Nabi SAW. Ada Asma binti Yazid, Ummu Salamah pun, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya soalan ni. Kalau kita lihat hadis-hadis ni, hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW ditanya soalan, contohnya, orang lelaki pergi solat jemaah, solat Jumaat, pergi perang, jihad. Kami duduk di rumah membesarkan anak-anak, menguruskan rumah tangga. Dan soalan mereka tu adalah berkisar, kami dapat pahala tak macam orang lelaki ni? Concern dia tu adalah pahala dan jannah, syurga. So Nabi beritahu, kamu duduk di rumah, menjaga kehormatan, membesarkan anak-anak, menguruskan rumah tangga, kamu dapat pahala sama, bukan kurang sikit, sama dengan para lelaki yang berjihad dan semua amalan yang mereka buat tu. Subhanallahil azim. So itu satu hal yang sangat penting. So dalam aspek tersebut ada hadis lain Nabi kata, jihad wanita la qitalun fi, tidak ada mengangkat senjata atau peperangan berdepan dengan bahaya tentera. Dan jihad mereka yang terbesar adalah haji wal umrah. Haji wal umrah. Dan ini semua adalah memberikan konteks, sebab tu jangan bila dengar satu pihak yang memberikan pendapat A, jangan B ini terus. Sebab di belakang tu ada hadis dan sirah-sirahnya. Yang A pula janganlah terus condemn yang B seolah-olah tak ada effort nak faham apa konteks dan sebagainya. So kita kena datang ke tengah dan kena adil dan jujur dengan ilmu, dengan apa yang Nabi SAW tunjukkan. Sebab itu dalam sirah pun Nabi SAW, ada tak para wanita yang turut serta dalam peperangan? Ada. Tapi mereka defaultnya adalah bahagian medik, bahagian yang menguruskan kecederaan tentera-tentera. Ada tak situasi mereka terpaksa mengangkat senjata? Ada, seperti Nusaibah, Ummu Ammarah radhiyallahu anha. Ketika Uhud para sahabat lari, dia kata, kamu lari, bagi aku senjata. Waktu itulah dia ambil, dan Nabi sebut waktu Uhud tu dia berdiri, dan dia bukan dia seorang. Suami dan dua anaknya. Berdiri dan mempertahankan Nabi kanan dan kiri. Itu ada konteks yang sangat spesifik. Sebab tu kita tak boleh pukul rata, tak boleh simplistik lah dalam aspek ini. So, sebagai seorang lelaki, saya sangat rasa kecewa dengan kita semua lelaki-lelaki inilah. Allah. Kenapa sampai wanita yang kena diletakkan di situasi bahaya? Mana pergi kita ni? Kita ni buat apa ni? Bukan hanya dalam konteks pelayaran ini, tapi dalam konteks wanita-wanita di Gaza tu, berapa bilion lelaki umat Islam ni buat apa? Malulah kita, malu kita. So, isunya adalah the whole mess ini, kecamuk ini adalah kerana lelaki-lelaki kita lemah. Kita kena, salah satu jalan untuk memerdekakan Palestin adalah kita kena selesaikan masalah lelaki-lelaki lemah ni. So kalau kita tengok pun pejuang Hamas dan lain-lain, kita lihat yang berada di medan adalah lelaki, wanita-wanita mereka adalah yang mempertahankan kubu yang penting di rumah mereka. Nanti kita akan lihat ada lagi peristiwa-peristiwa unik, rare dalam sirah. Contohnya makcik Nabi, Safiyah binti Abdul Muttalib. Dia ditugaskan bersama dengan seorang sahabat namanya Hassan bin Sabit. Hassan bin Sabit ni macam penyair. Dia tak suka darah, tak suka perang ni. So dia jaga kubu wanita dan anak-anak kecil. Tiba-tiba ada Yahudi masuk nak cuba ceroboh masuk dalam kubu tu. Safiyah radhiyallahu anha kata pada Hassan radhiyallahu an, pergi lawan. Kata, aku tak boleh. So dia sendiri macam ejen, terpaksa panjat dan pergi selesaikan
Yahudi tu. So ada rare situation. Tapi defaultnya kita sebagai lelaki kena fikir dalam apa saja keadaan kita mesti melindungi wanita-wanita kita daripada apa saja bahaya. Di negara kita, di luar, dalam semua keadaan. Itu baru nilai kelakian yang sebenar. So Nabi SAW dalam perjalanan balik tu, kita nak kena habis itu ni. Itu tergantung lagi. Orang tak habis goreng nasi goreng tak siap ni. Nabi SAW dalam perjalanan, Umar rasa kesal, emosi dah turun sikit. Umar macam kita lah, kalau kita dah buat ayah kita merajuk, kita nak start sembang balik tu, kita pergi tanya-tanya soalan supaya kita nak repo balik lah. So Umar ambil kenderaan tunggangan dia pergi kat sebelah Nabi SAW dan dia bagi salam dan dia tanya beberapa hal, Nabi tak jawab. Nabi seolah-olah ignore dia. Dia ulang kali kedua, Nabi tak layan. Pergi kali ketiga, Nabi tak layan. Dia patah balik ke belakang, dia kata, habis dah aku. Habislah mak aku jadi janda lah apa. Dia ada cara orang Arab menyebut celakalah tak aku. fikir bukan lah tu. Dia kata lepas ni kalau turun ayat Quran mesti pasal aku ni. Sebab aku cakap macam tu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba ada suara jeritan daripada depan, Nabi panggil Umar. Nabi suruh seorang utusan panggil Umar. Umar kata itulah paling nervous sekali, macam kena panggil masuk bilik bos kan. Dia kata datang, kemudian Nabi kata telah turun satu surah yang lebih aku suka daripada apa saja yang disentuh oleh matahari atas muka bumi ini. Maksudnya kita sebenarnya nak bincang, tak start bincang langsung satu ayat pun ni. Adalah surah yang paling Nabi suka ni. Surah Fath ni, Al-Fath. Kemudian Nabi membaca surah ini. Ini adalah soalan yang sama kita tanya hari ini. Umar radhiyallahu anhu tanya, "Afathun huwa?" Dengan apa yang berlaku, dengan segala runtuhan, kita sebut belum berjaya misi-misi yang dihantar, bom yang lebih berapa ratus tan, beribu-ribu tan yang dijatuhkan, hancur lebur bumi Gaza tu. Afathun huwa, kemenangan? Inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian Allah akan jawab semua ni. Nanti ayat 27 tu Allah akan bagi tahu ni. Allah akan bagi tahu ayat 27 tu sesungguhnya Allah akan buktikan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan berlaku. Kamu akan masuk Masjidil Haram. Allah bagi preview, trailer. Kamu akan masuk exactly macam mana Nabi mimpi. Bertahalul, ada yang mencukur, ada yang memendekkan, tak ada rasa takut dan Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. So dalam proses ni, ramai orang tanya soalan. Kalau betul Tuhan Maha Perkasa, kita kunut nazilah dah berapa tahun dah? Lama dah. Kita dah buat himpunan solidariti dah berapa kali dah? Sumbangan dah berapa juta dah? Kata kalau Allah mendengar doa ni, kenapa tidak ada jawapan? Ni Allah beritahu. Allah kata apa? Fa'alima ma lam ta'lamu. Aku tahu apa benda yang kamu tak tahu. Trust me. Percaya kepada aku. Itu jalan untuk mendapatkan kemenangan. So dalam seluruh surah ni, ini sebenarnya di bahagian hujung ni. Ayat 27 ni ayat kedua terakhir seluruh surah ni habis. So tentunya kena baca daripada awal sampai ke akhir ni. Dan para ulama mensyarahkan surah ini dengan panjang lebar kerana ini satu surah yang saya sebut tadi. Kalau tak faham peristiwa Hudaibiyah, kita takkan faham strategi Nabi SAW keseluruhannya dalam fasa dalam proses membuka kota Mekah. Dan mereka menyebut surah ini adalah mengajar sebagai umat kita kena disiplin. Mendengar, mengikut, patuh arahan ketua dalam konteks ini Nabi SAW. Walaupun kita tak faham, tak terjangkau di akal dan lihat semua tanda-tanda di depan ni macam kalah. Nanti mereka akan lihat satu demi satu perjanjian tu semuanya berpihak kepada mereka. So ada banyak benda kita tak faham hari ni. Kita kecam sana, kecam sini. Okey, kita appreciate perasaan tu jujur kerana cintakan keamanan, cintakan keadilan, kasihkan orang-orang yang dizalimi. Tapi kita belajar bersurah ni, perasaan sahaja tidak cukup. Mesti ada strategi, mesti ada kepengikutan yang betul. Sebab hari ini orang ramai nak jadi leader tapi orang tak cukup nak jadi followership yang ikut adab-adab followership ni. Dalam kajian tentang kepimpinan ni, satu kajian baru ni adalah bagaimana nak jadi pengikut yang baik. Macam Ali radhiyallahu anhu sebut kan, orang datang kepada dia bagi tahu khilafah dulu tak ada konflik macam kau. Khilafah kau ada konflik macam sekarang. Dia kata dulu masa khilafah tu pengikutnya macam aku. Sekarang bila aku jadi khalifah pengikutnya macam kau. Masya-Allah. So itu perkara-perkara yang kita, sebab tu kita kena selalu, kita nak bercerita tentang kemenangan, tapi tengok dulu diri kita. Masalahnya ada pada kita. Jangan selalu hanya melihat menunding jari, nak mengomen, nak kata pada orang, tapi melihat kepada diri kita. So tadi dalam kisah munafik,
dalam kisah disiplin. Dan para sahabat nanti akan lihat Quraisy akan datang negotiate untuk batalkan satu demi satu perjanjian. Sebab nanti ada sahabat yang akan pergi, dia tak duduk di Madinah, dia duduk di satu tempat lain, dia ganggu ekonomi. Tapi dia tak langgar perjanjian sebab dia tak pergi duduk kat Madinah. So dia tidak dipulangkan ke Mekah, dia tidak, nama tempat Saiful Bahar. Ini macam ada base di luar lah, macam di Doha contohnya. Masya-Allah. Panjang kalau nak cerita ni, tapi nanti mereka ni akan juga membantu kemenangan, berada di luar medan. Tidak di Mekah, tidak di Madinah, tapi mewujudkan satu stesen baru di tengah-tengah, mengganggu laluan dagang sehingga Quraisy nanti sedikit demi sedikit graf dia jatuh. Insya-Allah. Syekh Ahmad Yasin menjangkakan 2027 ada kemenangan. Allah. Kalaupun 2027 tidak berlaku, lagi 60 tahun, lagi 100 tahun, kita tidak akan berganjak daripada jalan Tetap ini. teruskan. Moga Allah tetapkan kita di atas kalimah la ilaha illallah, di atas kebenaran, kita mati dalam keadaan kita iman kita berada di pihak yang benar. Masya Allah Ustaz, ini jawapan yang mana pun Sayyidina Umar Al-Khattab tanya tadi berkaitan dengan, bukankah engkau ya Rasulullah begitu kita akan umrah dan juga tawaf, dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Al-Fath ini menunjukkan bahawa Allah tahu dan Allah akan berikan juga kemenangan dan juga boleh tawaf selepas daripada berlakunya perjanjian. Tak silap 2 tahun kemudian 8 Hijrah berlakunya pembukaan kota Mekah. Tadi Ustaz dah bagi hint sikit berkaitan dengan selepas daripada itu tercabuknya perjanjian itu satu demi satu oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi bukan cerita untuk hari ini. Mungkin satu episod lagi barangkali mungkin kita akan ceritakan bagaimana pembukaan kota Mekah itu. Tapi Ustaz, mungkin di ujung ni 1 minit untuk kesimpulan daripada apa yang telah pun kita bicarakan pada pagi ini. Ustaz, silakan. Dalam kita bercerita hari ini, ia bukan kisah semata kisah sirah, tapi apabila kita melihat sirah, dia sangat berkait dengan kehidupan kita dalam segenap aspek. So dalam kita berada di fasa yang emosi kita bergolak, apa yang kita lihat di sosial media, apa yang kita baca di berita, emosi yang terusik dengan kezaliman itu tanda iman. Tapi bagaimana kita respon juga kena dengan iman, dengan adab, dengan ilmu. So jangan hanya bergantung kepada gejolak emosi, tapi kemudian membaca ayat-ayat Allah, membaca sirah. Daripada situ kita akan lihat semua petunjuk dan panduan rupanya sudah ada. Macam kita tengok tadi, sekelumit kisah tu kita buka, kita rasa macam sama plot tu. Memang sejarah memang berulang-ulang, wataknya yang berubah. Sebab tu Allah ceritakan semua kisah Nabi terdahulu kepada Rasulullah, kerana itulah blueprint. Orang dah pernah lalu jalan ni. Dan dalam kita hari ini menyokong, jangan kita lupa orang-orang yang telah melalui jalan ni sebelum ni. Hormati mereka, hargai mereka. Dan bergerak ke depan dengan berpandukan ilmu, dengan rasional. Dan ingat tadi kita sebut tadi, kekuatan kita yang paling penting adalah ketenangan dan rasional kita. Tidak boleh diprovok dan diusik emosi kita yang menyebabkan kita kalah kemudian. So, kita berdepan dengan siapa pun, kita pegang dengan prinsip ini. Semoga kita dikira dalam kalangan orang yang mencontohi sunnah Nabi SAW dan berfikir di aras tinggi berdasarkan sirah Nabi SAW dan seterusnya menyumbang kepada kemenangan Islam, insya-Allah. Insya-Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah, dan ini adalah sirah jawapan kepada kemenangan buat kita nanti, insya-Allah. Dan saya sangat tertarik bila mana Ustaz kupaskan tadi berkaitan dengan fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Allah tahu apa yang kita tidak tahu dan Allah akan memberikan kemenangan dengan kemenangan yang dekat. Maka pelajaran itulah yang kita akan pelajari hari. Teruskan perjuangan kita, solidariti kita, boykot kita dan setiap perjuangan kita. Mudah-mudahan Allah akan nampak keikhlasan kita, insya-Allah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Al-Fatih Ustaz Azlan Shah Nabis Khan, CEO Arba Foundation, dengan kupasan ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Ada masa kita jumpa lagi, Ustaz. Semoga dipermudahkan segala urusan Ustaz, insya-Allah. Dan kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini dalam salat.